Sila makan kenyang-kenyang. Masjid suruh kita makan kenyang-kenyang ini. Jangan buang. Syarat ni jangan buang. Inilah suasana jamuan hari raya Masjid Al-Hasanah. Mana barang-barang ni Dah habis makan tak? Boleh tambah lagi. Tapi kena baris lah. Apa tuan, apa? Selamat raya. Ada nak ucap selamat raya? Tak bagi boleh tak? Tak bagi. Pandai-pandai lah. Abang Kemat kita apa khabar? Abang Kemat dah balik rumah? Okey. Ya. Terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Alhamdulillah. Jam baru pukul 10 minit. Kita buka pukul 10 tadi, baru 10 minit. Nampaknya memang kita dah penuh. Nanti boleh makan 3 kali lagi. Lagi ada lagi kita makan ya. Jangan malu, jangan segan. Ini percuma. Nabi kau suruh kita bagi makan, jamu makan orang. Salah satu sunnah Nabi. Ni ramai ni. Anggaran saya rasa hari ni baru inilah 500-600 orang lah. Baru 10 minit ni. Ada kawan kita. Apa khabar tuan? Kan? Datang abang tadi ya. Bagus abang ni. Ada nak ucap selamat raya? Nak ucap selamat raya? Malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ya. Minta maaf mengganggu menjamu selera. Tapi kami tengok dari jauh sangat menarik perhatian sebab satu keluarga ini. Tak sampai setengah jam lagi. Ramai ke? Hadirin kita. Ini saya hari ni kena jaga cakoy. Ini gerai cakoy. Nampak. Gerai cakoy Ramai minat cakoy. Bawa masuk kerja tuan. Ini gerai cakoy krabi. Krabi ini macam Thailand. Mana Jakoy? Jakoy tak ada lagi lah. Tak siap lagi. Ya tuan, ini bos besar kita, Tuan Haji Arif. Apa ada ucap selamat raya ke? Atau nak cakap apa? Hari raya pada semua. Pada jemputan atau pengunjung macam mana? Marilah kita ramai-ramai menyambut hari raya bermanfaat. Jadi terima kasih kepada pengunjung-pengunjung yang datang pada hari ini, pagi ini. Kita buka pukul berapa Tuan Haji? Pukul 10 sampai pukul 1.